Selamat datang ke Simple Method, serbuan besar di sebuah pusat kesihatan lelaki di Chowkit, Kuala Lumpur yang akhirnya membongkar operasi gelap yang berjalan hampir 10 bulan. Dalam operasi khas yang dijalankan malam tadi, polis bersama Jabatan Agama dan DBKL menahan sekitar 201 hingga 208 individu termasuk 24 warga asing, remaja serta 17 penjawat awam. Menurut Ketua Polis Daerah, premis itu dipercayai beroperasi setiap hari sejak 8 hingga 10 bulan lalu dan menarik pelanggan melalui media sosial termasuk akaun yang diwujudkan khas untuk mempromosikan aktiviti tidak bermoral. Antara yang ditahan termasuk doktor pakar, timbalan pendakwa raya, pegawai tadbir diplomatik serta beberapa guru sekolah. Hasil siasat menunjukkan terdapat pelanggan tetap yang sudah lama menggunakan perkhidmatan di premis itu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas kondom, pelbagai peralatan lain serta bahan yang dipercayai digunakan untuk tujuan terlarang. Premis berkenaan mempunyai 3 tingkat. Tingkat bawah dijadikan gimnasium, tingkat 1 pula dilengkapi sauna dan jacuzzi, manakala tingkat 2 memiliki ruang gelap dengan pencahayaan minimum, dipercayai disediakan untuk aktiviti tertentu. Pelanggan dikenakan caj masuk sekitar RM35, pelanggan baharu pula perlu membayar RM10 sebagai yuran pendaftaran sebelum diberikan akses ke ruang terhad. Siasatan awal menunjukkan premis itu beroperasi dengan berdaftaran perniagaan yang sah namun menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan undang-undang. Kesemua yang ditahan kini disiasat di bawah pelbagai seksyen, termasuk kesalahan moral, permit perniagaan serta kemungkinan wujud unsur eksploitasi. Ujian air kencing dan pemeriksaan rekod turut dijalankan terhadap semua individu yang terlibat. Polis kini sedang mengenal pasti pihak yang mengendalikan premis serta rangkaian pelanggan tetap. Itu laporan penuh untuk Simple Method. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam berita seterusnya.